Hukumnya kalau kita sembahyang seorang, harus kita melihat Quran untuk bacaan. Hukumnya harus. Dalam mazhab Syafi'i, jangan sampai kita ada pergerakan yang banyak, kerana boleh membatalkan solat. Okey? Kalau mana imam membaca Quran dan kita buat keluar Quran melihat, sebaiknya kita tak buat lagu tu. Kerana dia boleh mengganggu khusyuk kita di dalam solat. Solat ni bukan nak beri sesat, tapi nak pada khusyuk. Akimi solat li zikri. Tapi janganlah kita tuduh orang yang pakai Quran di tangan dia tidak khusyuk. Kerana membantu khusyuk itu dituntut syarak. Jadi cukuplah kita cek dalam bacaan dia itu dengan tidak mengeluarkan Quran. Adapun imam, maka boleh jika dia tidak ingat surah atau dia ingat sekalipun, hukumnya harus. Sebaiknya ialah pergerakan yang sedikit, iaitu diletakkan akan Quran itu di atas suatu penanggung. Penanggung ni tempat yang menanggung Quran. Nampak? Wad'uhu, kata Imam Nawawi, alal hamli, meletakkan mushaf atas hamli, atas tempat mikul dia tu. Macam ni kan, ada kan letak depan. Atau kita semayang duduk malam-malam, mayang tahajud tengah malam, tak buat biar tamat Quran. Mayang tahajud di rumah malam-malam, bangun pukul 12 kejap. Mayang duduk apa dah? Bubuh Quran atas rehat, mayang duduk. Allahu Akbar. Quran di depan, baca di sela-sela. Sela serakaat, sela serakaat. InsyaAllah khatam Quran dalam solat. Betul tak? Tapi pergerakan itu sedikit, tak batal. Okey?